Kisah potret berharga. Maafkan saya. Saya hampir terlanggar awak tadilah. Kalau tak silap, awak ni bernama Encik Nobi kan? Tak salah lagi, awak lah Encik Nobi. Masih ingat saya? Saya lah kaki hara. Baru saya ingat. Dekat 30 tahun tak jumpa Encik Nobi. Awak juga dah berubah sekarang ni kan? Apa yang berubah? Awak kelihatan lebih dewasa. Masih melukis lagi? Dah lama berhenti dah. Saya rasa saya kenal dengan dia. Yalah, muka dia selalu merosot khabar dan majalah. Senang-senang datanglah jumpa saya ya. Ya, baiklah. Terima kasih. Papa, saya rasa orang tu kan? Ya, dialah kaki hara pelukis terkenal tu. Pelukis? Sekarang ni lukisannya begitu bernilai. Lukisan ni macam cakar ayam aja. Kau tak tahu harganya RM5,000? RM5,000? Macam mana Papa boleh kenal orang macam dia tu? Encik kaki hara tu pernah tinggal di apartmen sebelah dan Papa selalu ke sana untuk belajar melukis. Tapi masa tu dia betul-betul miskin, Nobita. Nak makan nasi pun dia tak ada duit. Begitu juga nak bayar sewa bilik rumah. Tak ada siapa pun yang mengiktirafkan bakatnya pada masa tu. 50 sen pun orang tak mau beli lukisan dia. Menyesal Papa tak beli dulu. Kenapa Papa tak beli? Kalau Papa beli dah tentu Papa untung tau. Teruk betul lah Papa tu. Yalah kan? Doraemon. Pesen masa. Kita pergi ke zaman tu dan beli lukisannya. Tapi kita cuma ada 49 sen aja. Mama, kau tak dapat apa-apa kalau cakap begitu. Saya tak cakap apa pun. Mama nak tak RM5,000 untuk barang berharga 50 sen? Apa yang kau cakapkan ni? Jangan merepek. Tolonglah Mama, inilah peluang sekali semua hidup. Saya cuma mau RM5 aja. Kau ni degil lah. Cepat. Ya. Kita ada dalam stor. Ini rumah kita ke? Ini dah tapak lama rumah kita. Kemudian kawasan ini telah dijadikan medan bowling. Sepasti rumah-rumah ini akan dimusnahkan. Kalau tak silap saya, rumah ini pun akan dimusnahkan juga. Kesiannya. Kenapa cakap yang bukan-bukan ni, Ini tentu rumah dia. Sini agaknya. Hai tuan rumah. Saya tak boleh bayar sekarang. Saya bukannya mengetik sewa lah. Surat khabar pun saya tak mampu nak beli. Bukan apa satu. Bukan pas satu. Habis apa yang awak nak? Apa? Awak nak beli lukisan saya? Awak nak beli lukisan saya? Terima kasih. Awaklah pelanggan saya yang pertama. Dunia ini dipenuhi dengan orang yang tak faham di sini. Tak ada siapa yang dirahmatkan saya. Sebenarnya saya rasa macam nak berhenti melukis. Awak janganlah putus asa. Satu hari nanti semua orang-orang kita akan mencari lukisan awak. Saya dah mula yakin. Sekarang awak ambillah lukisan mana yang awak mahu. Macam cakar ayam je lukisan ni. Bayar je lah, nilainya RM5,000 tau. Saya cuma ada RM5.49. Tak mengapalah. Terima kasih ya. Oi, ini duit palsu ke? Tak adalah sebab saya baru terima dari Mama. Nanti dulu, mungkin RM5 yang awak bagi tu jenis baru, jadi dia mana tahu. Sebab tu dia tak mau terima. Maaflah, kami tersilap. Awak ingat saya. Tidak. Semuanya dah jelas. Bukan macam tu. Apa kita nak buat ni? Alangkah baiknya kalau saya ada simpan duit lama. Kalau tak salah saya, Suni ada menyimpan koleksi duit lama. Apa? Awak nak tengok koleksi bahagia saya? Dah lama saya berusaha untuk mengumpulkan semua ni tau. Tak apa, kita cari dulu. Ambil yang perlu aja. Apa yang awak buat ni? Jangan ambil saya punya. Jangan ambil lah. Cik Kaki Hara, kali ni saya beli lukisan awak tu. Encik kaki hara dah keluar sebab tak mampu bayar sewa bilik.
Awak ni siapa pula ni? Awak ni mesti papa saya. Nama awak Encik Nobel kan? Ya, tapi mana awak tahu nama saya? Ha? Kacanya. Dia masih muda kan? Papa, Encik Nobel awak pandai melukis ya? Ya, cita-cita saya nak jadi pelukis. Itu tak mungkin. Awak nak jadi pekerja pejabat saja. Apa maksud awak ni, ha? Saya datang nak beli lukisan lah. Pilihlah mana yang awak suka. Ih. Ini dia. Saya rasa inilah yang paling elok. Kurang-kurangnya kita tahu apa yang dia lukis. Mama, lukisannya berharga RM5,000 tau. Betul ke? Tengok ni, Papa. Papa masih ingat lagi lukisan ni. Saya berjaya mendapatkannya. Tengoklah ni, Mama. Ini lukisan saya masa saya muda-muda dulu. Seronok juga saya dapat melihatnya semula, kan?